Warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa malam ni dalam live. Sebagai biasa, insya-Allah kita nak berbincang tentang topik-topik kesihatan kan. Tentang topik-topik kesihatan yang sangat-sangat penting, tentang isu-isu kegemukan dan sebagainya. Okey, terima kasih yang baru join saya. Kan, yang baru join jangan lupa tap, like, share. InsyaAllah kan. Share kita malam ni, insyaAllah kita nak berbincang tentang okey, kita nak berbincang tentang satu topik yang menarik tentang masalah obesity, masalah kegemukan. Masalah obesity ni adalah masalah yang sangat serius di Malaysia ni kan. Ramai orang ada masalah obesity. Kalau ikut daripada KKM ada lebih kurang 54.4% penduduk Malaysia dewasa ada masalah berat badan kan. Saya percaya ramai yang tengok ni pun ada masalah berat badan kan. Paling tak ada pun perutnya boncit. Masalah juga tu kan. So macam mana nak selesai masalah ni kan. Macam mana kita nak selesaikan masalah berat badan ni, kita nak bincang-bincang lah malam ni. Apa cara yang betul, cara yang biasa yang selama ni dia diamalkan ialah dengan berdiet, betul tak? Kan? Okey, yang baru join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Salam sejahtera. Malam ni saya nak bincang satu topik yang sangat penting, iaitu tentang isu jimat dulu dan jimat kemudian juga. Kalau kita decide nak jimat dulu, kedekut nak berbelanja untuk kesihatan, kita terpaksa berbelanja yang besar kemudian untuk merawat penyakit-penyakit akibat tidak sihat lah kan. Tapi kalau kita decide nak jimat kemudian, kita kena berbelanja dahulu. Itu konsep yang kita nak bawa. Itu kita nak mengajar orang supaya jangan kedekut dengan diri sendiri untuk berbelanja dahulu. Berbelanja dahulu barulah kita boleh senang di kemudian. Kata orang, bak kata pepatah Melayu. Aku ni memang berkata Melayu je. Sekejap. Okey, tu terang sikit. Bak kata pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. So kita belanja dahulu untuk kesihatan, insya-Allah kita akan dapat kesihatan kemudian. Barulah kita jimat kemudian. Termasuklah isu obesity ni. Kalau kita ada masalah berat badan sekarang ni, jangan tangguh-tangguh. Inilah masa kita buat sesuatu untuk menurunkan berat badan. Saya nak tanya malam ni, siapa yang dah cuba diet? Siapa yang dah cuba berdiet? Siapa yang dah cuba berdiet? Siapa yang pernah tahan lapar nak kurus? Siapa yang pernah skip makan nak kurus? Kan? Siapa yang pernah turun 5 kilo lepas dia naik balik 10? Kan? Ini semua pernah berlaku pada diri saya. Aku pun gemuk juga kan. Try macam-macam cara. Makan sayur rebus dah try, minum air kosong dah try kan. Kurangkan makan dan sebagainya, turunlah juga sikit. Tapi lepas tu stop buat apa yang kita cakap tu, dia naik balik. Itu sebenarnya. Lepas tu barulah saya belajar. Punya lama aku belajar macam mana nak turun berat badan, macam mana nak turun secara sihat. Belajar. Akhirnya saya sedar sebenarnya kan. Ilmu yang saya faham selama ni tentang kira kalori, untuk kurangkan kalori nak kurus adalah salah. Baru aku tahu. Kan? Patutlah tak kurus. Turun sikit naik banyak. Bila nak selesai masalah? Sebab itulah saya nak ajak orang semua share dengan saya. Saya nak share dengan korang semua lah. Macam mana kita nak kurus dengan cara sihat. Nampak tak? Kan? Okey. Siapa yang minat? Siapa yang berminat nak belajar macam mana nak kurus secara sihat? Tulis saya. Saya tengok komen. Ada tulis saya tak? Komen tulis saya. Mana ada? Ada orang tulis saya. Kan? Saya. Saya. Ada. Okey, terima kasih. Abang Aman. Sofan 62. Okey, terima kasih. Siti Zawiyah. Terima kasih yang tulis saya. Okey, insya-Allah. Inilah aku nak ajar malam ni kan. Kan? Kalau kita berjimat atau istilah lain kedekut sekarang lah nak belanja untuk kesihatan, kita tak nak sebenarnya nurunkan berat badan sebab rasa tak apalah. Kan? Ini yang masalahnya, akhirnya kita terpaksa membayar lebih mahal untuk merawat penyakit akibat obesity.
Apa penyakit-penyakit boleh berlaku akibat berat badan tak kawal, antaranya kencing ketermanisan lah, diabetes tu kan. Masalah darah tinggi yang melantun-lantun, masalah keradangan yang tinggi, masalah sakit sendi, masalah hati berlemak, dan terpaksa makan ubat sepanjang hayat, terutama ubat darah tinggi. Banyak orang yang tinggi, hubungan darah pun kau tinggi. Itu isu dia. Sebab tu kita kena belajar. Tak ada pilihan lain melainkan belajar. Nampak tak? Kalau kita tidak melabur untuk kesihatan kita hari ini, kita mungkin terpaksa membayar untuk penyakit yang lebih teruk, yang lebih mahal di masa hadapan, yang tidak menjanjikan kepulihan. Itu yang paling tak syok tu. Kan? Akan datang mungkin kau boleh bayar mahal sebab kau banyak duit kot dan nak pencen duit banyak. Tapi tak janji pulih. Ni masalah ni. Kalau masa tu nak dekat langkah pencen, tiba-tiba tahu buah pinggang rosak. Alamak baik. Susah lah macam tu. Itu sebab tu kita kena belajar sekarang. Nampak tak? Okay. Apa yang saya masukkan dengan jimat dulu dan jimat kemudian ialah sebenarnya kadang-kadang orang fikir nak beli buah mahal. Ada dia orang komen, buah mahal lah. Sayur pun dia kata mahal. Ya Allah. Telur mahal. Telur sebenarnya murah je kan. Tapi mereka tak sedar sebenarnya. Mereka sanggup beli air manis kan? Yang harga RM5 boleh bantai kan. Air manis yang berbelah-belah ringgit pun banyak kan. Yang macam-macam lah, entah apa-apa, volcano lah apa, aku tak tahu sebab aku tak nak beli kan. Lepas tu beli fast food. Fast food RM20-30 selamba je beli kan. Makan pula makanan ultra processed, makan biskut lah, makan pastries lah, makan cookies lah, makan apa nama tu, apa benda lah, aku tak tahu nak sebut lah, kek-kek ni apa semua macam-macam lah kan. Macam-macam benda kan. Ini semua kita selamba je makan. Ini yang kita masalah. Akhirnya menyebabkan berat badan naik, masalah rintangan insulin, masalah keradangan kronik yang teruk, dan masalah metabolik yang tak selesai-selesai. Umur masuk 40, 50-an, ubat banyak sebakul kan. Berat apa? Ubat kencing manisnya ada, ubat darah tinggi ada, ubat kolesterol ada, ubat gastrik dah tambah lagi. Aduh mak kan. Ubat gastrik dah 3 jenis, ubat darah tinggi dah 2 jenis, ubat kencing manis lagi 5 jenis, injek insulin lagi, ubat kolesterol lagi, la ilaha illallah, punya dah banyak. Kan, kalau kena bayar semua ubat-ubat tu, bayangkan berapa kosnya, ratus-ratus ribu setiap bulan. Kan, sedangkan kita boleh mengelakkan semua dengan jangan jimat dululah, belanja dulu untuk kesihatan, belanja untuk pemakanan sihat. InsyaAllah kita akan dapat kesihatan di hari kemudian. Dan jangan lupa doa. Minta Allah bagi kita kesihatan. Allahumma afini fi badani. Ada dalam maksurat kan. Ya Allah ya Tuhanku, afiatkanlah tubuhku. Afiatkan tu mana? Afiat ialah maksud dalam bahasa Arab ialah yang lebih baik daripada sihat. Yang optimum health maksud dia. Sihat yang lebih sihat daripada sihat. Dahsyat tu, nama dia afiat. Sebab tu saya panggil saya punya center saya, office saya ialah Afia Living. Itu sebenarnya. Sebab kita nak capai afiah. Sebab tu anak saya nama Afiah tu. Kan itu kisah dia kan. Okey, sekarang ni persoalannya. Kenapa ramai orang gagal turun berat badan? Ramai orang tak berjaya turun berat badan. Dah macam-macam try. Dia try berdiet lah, dia try makan sayur gebus lah, makan air kosong lah, tak makan nasi lah. Macam-macam cara dia try. Kenapa tidak berjaya? Sebab ramai orang fikir gemuk ni kan, atau obese ni kan, adalah kerana makan banyak. Sebenarnya tak semudah tu Seorang akan mengalami obesity bukan sebab makan banyak. Dalam nutrition medicine, masalah berat badan sebenarnya berpunca pada masalah ketidakseimbangan hormon. Hormon yang kita maksudkan adalah insulin. Itu nak kena faham tu. So kalau kita faham konsep ni, kita tahu bahawa sebenarnya kita mengawal insulin adalah kunci untuk menurunkan berat badan. Orang yang mengalami insulin resistant, mana insulin tak respon dengan normal, bila paras gula meningkat, orang yang akan mengalami paras insulin yang tinggi. Bila paras insulin tinggi, dia dalam mode mengumpul lemak. Sebab tu orang yang insulin dia tinggi, dia gemuk lah sebab dia mengumpul lemak.
Badan dalam mod menyimpan lemak bila insulin tinggi. Dan lemak pula yang dah tersimpan susah nak dibakar. Dia simpan dia tak nak bakar. Akhirnya bila kita perlukan tenaga, kita akan rasa lapar. Seorang ada masalah dengan insulin, dia siasa dah lapar dan dia hanya teringat makanan karbohidrat dan juga makanan-makanan manis. Dia bila rasa lapar, dia rasa nak makan kek, rasa nak makan pastry, rasa nak makan minuman-minuman manis macam teh tarik, nampak tak? Suka makan kuih-kuih manis, aiskrim, coklat, semua yang manis-manis. Bila orang ada masalah rintangan insulin. So isu orang craving for sugar, orang yang craving untuk makan gula berlebihan berkaitan dengan rintangan insulin. Bukan soal jiwa dia jiwa manis. Bukan sebab senyuman dia manis. Tak. Bukan dia ni hantu jahat. Hanya nak fikir manis. Tak. Sebenarnya hormon dia yang tak betul. Hormon dia mengalami masalah rintangan insulin. Sebab tu dia ada masalah nak kawal berat badan. Sebab dia suka makan benda manis. Okey, itu kisah dia, nampak tak? Okey, itu yang kita kena fahamkan dan pelajarilah sebenarnya ilmu yang sebenar, baru mudah nak kurus. Itu kisah dia, faham tak? Kita jangan ingat soal kurus ni senang je, senang lenang je. Senang-senang je. Kalau nak kurus senang je. Exercise lebih, kurangkan makan. Dah kalau kau kurang makan, kau letih, macam mana kau nak exercise lebih? Nampak tak? Itu yang susah. Kan? Kalau nak buat macam tu, exercise lebih, kurang makan, kau kena sesat dekat dalam gunung 14 hari keluar turun 10 kilo. Macam Puan Jaslinda kita kan. Nampak keluar turun 10 kilo. Tapi janganlah macam tu. Itu tak apa, bagus kan. Kalau tak keluar terus kan susah. Itu yang masalah. Itu bukan cara dia. So ada cara yang lebih bijak untuk kita turun berat badan tanpa kita buat kerja macam tu. Kurang makan, exercise lebih. Bukan. Yang kedua masalah orang turun berat badan ialah masalah keradangan kronik. Orang tak sedar bila dia mengalami keradangan kronik dalam tubuh dia sebenarnya, kan, dia akan menyebabkan gangguan hormon. Dia akan menyebabkan metabolisme tubuh dia jadi perlahan. Dia akan menyebabkan berat badan susah nak turun. Sebab itu salah satu strategi yang penting dalam kita nak turunkan berat badan, kita kena ambil banyak makanan atau produk-produk anti keradangan. Macam minyak ikan, minyak kelapa dara, minyak MCT ada ni. MCT, ni anti keradangan lah ni. Kan? Dan juga pengamalan macam kurkumin, kunyit. Pengamalan produk-produk macam DN72 tu, itu contoh dia lah. Sebab dalam tu ada bahan anti keradangan. Kan, itu konsep dia kan. Yang ketiga, punca orang susah nak turun berat badan adalah kerana kurang tidur. Pelik pula, apa kaitan tidur pula dengan susah nak kurus? Sebenarnya orang tak sedar, tidur ni berkaitan dengan hormon. Kalau orang kurang tidur, kan, dia punya hormon lapar. Nama hormon lapar tu adalah ghrelin. Dia akan meningkat. Maksudnya kalau orang kurang tidur, dia akan rasa lapar. Sebab hormon ghrelin dia meningkat. Bila hormon ghrelin tu meningkat, dia rasa nak makan je. Itu masalah dia. Dalam masa yang sama juga, orang yang kurang tidur mengalami penurunan hormon leptin pula. Nampak tak? Soal kenyang, lapar, selera makan ni ada kaitan dengan hormon. Bukan soal kita punya willpower. Macam kau ni kuat makan, tak reti nak ni, tak apa, semangat perjuangannya tak kuat, contohlah kan. Sebenarnya bukan soal tu semata-mata ingat. Soal kenyang atau lapar dia berkaitan dengan isu juga hormon. So kalau kita makan satu makanan, kita kena merangsangkan hormon tu supaya turun atau naik. Contoh kita makan lemak-lemak sihat, macam contoh MCT ni ke, minyak kelapa dara ke, minyak kelapa sawit ke kan. Kita nak bantu menurunkan ghrelin supaya hormon lapar tu turun, jadi kita taklah rasa lapar sepanjang masa. Dan kita pula kena menaikkan leptin. Sebab tu kalau kita makan lemak banyak, hormon leptin kita akan naik. Itu akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Jadi overallnya kita akan makan secukup-cukupnya je.
Sebab tu tak payah nak kira kalori. Kau makan cukup-cukup, kau berhenti. Sudah. Mana? Kadang-kadang orang masalah ni kan bila kira kalori. Tapi kau asyik lapar. Susah lah terseksa jiwa tu yang kata tu. Tajuk kita malam ni. Nampak tak? Tajuk kita malam ni kan. Nak kurus tapi tak nak terseksa berdiet. Kalau fikir nak berdiet memang seksa lah bang. Susah nak ni sebenarnya. Nampak tak? Secara puratanya lah. Tidur yang cukup lebih kurang 6 ke 8 jam. Ikut individu. Ada orang cukup dengan 6 jam, ada orang cukup 7 jam, ada orang cukup 8 jam. Tapi kalau orang tidur 12 jam itu pemalas. Itu bukan ni kan, itu bukan cukup tidur, itu pemalas. 12 jam tu dah melampau. Itu baby dia tidur 12 jam kan. Okey, kita jangan cakap macam tu. Kucing kat rumah dia tidur lama-lama macam tu. Kita manusia kena kerja kan tak? So cukuplah 7 ke 8 lebih kurang 6 ke 8 jam tu sudahlah. Kan? Kalau kurang daripada 4 jam tu tak cukup. Biasanya gitulah. Kan? Sebenarnya bantu pada faktor individu. Ada individu cukup dengan 5 jam. Dan dia itulah dia punya jumlah dia. Faham tak? Jadi yang penting bila bangun tu segar dan tak rasa lapar. Kalau tidur 6 jam tapi rasa lapar nak makan dia kerja, itu mana tak cukup lah tu. Faham tak? Ini kena faham. Itu antara dia. Maksud dia tidur dia mempengaruhi hormon yang mengawal selera makan. So pastikan tidur cukup. Yang keempat, faktor yang boleh menyebabkan susah nak turun berat badan adalah stres yang kronik. Kalau kau stres kan, kortisol kau banyak nak keluar. Ini menyebabkan kita mengalami insulin resistance. Sebab kortisol keluar ni dia akan meningkatkan gula darah. Bila gula asyik tinggi dia, lama-lama masalah rintangan insulin akan berlaku. Ini susahlah turun berat badan. Faham tak? Kan? Bila orang mengalami stres, hormon kortisol dia tinggi, lemak dekat perut dia susah nak hilang. Makin lama makin boncit, makin lama makin boncit. Lepas tu orang stres, perut dia boncit. Berat badan pun susah nak turun. Dan dia sama je jadi cerita dia craving pada makanan manis. Nampak tak? Sebab stres yang kronik akan meningkatkan hormon insulin, menyebabkan masalah rintangan insulin. So kita ulang balik. Apakah 4 faktor yang menyebabkan orang susah turun berat badan? Yang pertama ialah masalah rintangan insulin. Yang kedua ialah masalah keradangan kronik. Yang ketiga ialah masalah kurang tidur. Yang keempat ialah masalah stres yang tidak terkawal. So semua benda-benda ni semua kena jaga baru jadi. Kalau tak jaga salah satu, sebenarnya kan kita akan ada masalah. Susah nak turun berat badan, malahan lagi mengumpulkan lagi banyak lemak dalam badan, terutama dekat bahagian perut. Corner, perut ke depan, nanti nama dia PJK, perut jalan ke depan. Tu dia. Kan, dah 9 tahun mengandung, belum bersalin-bersalin lagi. Masalah kita, itu yang kita kena faham. Sebab tu dalam nak turun berat badan pun kena mempertimbangkan 4 faktor. Sebab tu jangan kita nak turun berat badan kita buat diet melampau. Tak boleh. Kan? Diet melampau sebenarnya tidak berkesan dan sebenarnya tidak baik untuk kesihatan jangka masa panjang. Ada orang buat kesilapan, dia terus tak makan nasi, dia makan sayur rebus. Ada yang macam tu. Kan? Dia makan sayur rebus, dia makan buah. Itu dia. Itu buah pun buah-buah yang sikit kan. Atau yang lagi teruk, dia puasa panjang-panjang. Dia bantai 48 jam, 72 jam, 3 hari puasa. Mana boleh buat macam tu? Tak elok kan? Atau dia makan salad. Makan salad, timun, salad, timun, salad, timun. Ini jenis yang kalori counting ni. Ini masalah orang kalori counting. Dia akan pilih makan yang paling rendah kalori. Dia bantai dan makan sayur. Kan? Ataupun dia nak minum sikit, dia buat jus sayur. Jus sayur. Jus timun dia bandai kan. Itu dia bedal. Memanglah mula-mula turun berat. Macam orang sesat dalam hutan lah. Kan? Kalau kau sesat 10 hari keluar memanglah turun berat. Sebab tak akan. Orang yang sesat dalam hutan dia nak makan apa? Dia makan sayur-sayur lah. Pucuk ke apa kan. Cendawan dia jumpa ke apa kan. Apa-apa lah yang jumpa makan. Kalau makan sayur lah susah lah nak tangkap haiwan ke apa kan. Susah. Jadi akan banyak makan sayur dalam hutan tu, mana ada orang jual beras. Kan memanglah makan sayur. Macam tu lah umpama dia. Memanglah turun, tapi badan macam mana? Kita akan kehilangan banyak otot. Ada mana faham? Yang bahaya tak perlu buat macam tu. Selepas beberapa minggu buat macam tu, apa jadi? Metabolisme akan menurun. Otot ni semua hilang, kecut.
Otot. Lepas tu jadi letih, lesu, tak bermaya. Ini masalah dia. Lepas tu kalau orang berdiet ni selalu tak tahan. Kan? Paling lama sebulan. Lepas tu give up. Aku dah buat, aku tahulah. Tak tahan seminggu aku tahan. Susah, tak boleh lah. Itu bukan cara yang betul lah. Dan lepas kau tak tahan, kau ambil bedal balik makan macam sebelum berdiet. Aku dah berhenti diet, so aku makan balik. Yeay! Dia naik double tak. Katalah kau diet tu, buat macam tu, turun 5 kilo. Lepas tu dia naik 10 kilo bang. Lagi susah pula nak turun sebab otot dah kecut. Dia naik tu lala, lemak, bantai pula makan kabur. Ini dia panggil yo-yo diet. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Semua aku dah rasa dah dulu. Macam-macam yo-yo diet ni kan. Turun 5 kilo, naik 10 kilo. Kan? Akhirnya lebih gemuk lagi daripada sebelum diet tu. Asalnya berat badan katalah. Berat badan 80 kilo. Kan? Lepas berdiet dia turunlah 75. Kan? Lepas kau dah bedal balik makan balik semula, dia naik 85 lagi berat pada asal yang 80 tadi. Ini contoh dia. Sebab tu tak betul. Ini bukan cara nak turun berat badan. Ini cara yang merosakkan sebenarnya kan badan kita dan kesihatan. Sebab tu kena belajar. Sebab tu saya nak ajar, nampak tak? Kita kena jaga otot kita ni jangan dia kecut. Kan? Kalau otot kecut kan, habislah. Yang terganti dia lemak. Itu masalah dia. Itu yang kita kena faham. So sebenarnya apakah konsep kurus tanpa terseksa nak berdiet? Dah lah, berdiet ni terseksa. Siapa yang seronok tak makan ni? Mana ada? Tanya Puan Jaslinda tu, 2 minggu sesat lautan. Kau ingat dia seronok? Woi bang, seksa. Woi, jangan main-main. Tak makan 2 minggu. Jangan buat-buat. Ingat senang ke apa? Woi, sebab tu saya respect lah dengan dia kan. Ini bukan calon-calon orang ni. Dah lah perempuan tu kan. Orang lelaki pun tahu lagi kan. Itu bukan senang apa lah. Itu kena faham tu. Ini ada orang mengata ni macam kita patut mau respect sikit orang. Dia boleh survive 2 minggu tak makan. Kau belum tahu lagi yang bercakap. Kau letak kat tengah hutan tu kan. Kau tengok kau boleh keluar tak boleh keluar. Cakap je bagus kan. Okey. Sebab tu kita kena belajar. Macam mana kita nak turun berat badan tanpa terseksa. Kita tak nak kurus sementara je. Kita nak kurus yang sihat, berkekalan, tanpa lapar-lapar. Prinsip utama dia. Prinsip number wahid. Nombor 1. Dengar aku cakap ni. Jangan banyak tanya. Aduh, macam-macam lah kau tanya lemak baik dah apa. Dengar orang cakap ni. Okay. Prinsip yang pertama, kita kena kawal insulin. So, benda-benda yang melonjakkan insulin kau dengan tinggi, kita kena kawal lah. Saya cakap kawal bukan tak boleh langsung. Kita kena kurangkan pengambilan gula dan makanan ultra proses. Kalau boleh berhenti terus kan? Kita kena elakkan minuman-minuman mana. Kalau kau nak berdiet, kau nak makan teh tarik, memang tak jadi lah. Kalau kau nak berdiet, kau makan minuman bergas, Coca-Cola ke Mirinda ke Pepsi ke 100 plus ke yang banyak gula ni, memang kalau kau makan minuman yang minuman energy drink lagi teruk lah. Itu semua gula tinggi, memang tak bagus. Jangan makan makanan ultra proses. Macam makan roti putih, roti canai, nan. Kalau itu yang kita makan, habislah, rosak kan. Tak boleh. Makan biskut. Ada orang diet makan biskut. Ilaha illallah. Ini orang tak faham ilmu lah. Sebab tu orang suruh belajar. Kan? Berhentilah biskut-biskut ni. Apa nama itu? Cookies ni kan. Atau pastries. Jangan. Croissant. Susah nak sebut. Croissant. Kau ambil croissant. Kau ambil donut. Takkan kurus lah bang. Minta maaf lah. Tak boleh. Tak jadi. Nampak tak? Minuman yang gula tinggi termasuklah 3 in 1. Tengoklah jumlah kandungan gula dia kan. Boleh baca kat label tu. Ya Allah punya lah tinggi. Ini semua tak boleh. Sebab bila kita ambil minuman ni, insulin kau akan melonjak. Bila insulin tinggi, badan dalam mood mengumpul lemak balik lah cerita tadi. Faham tak? So kita kena ambil kan benda yang menurunkan paras insulin. Apakah benda yang boleh menurunkan paras insulin? Adalah lemak sihat. Itu yang kena faham. Lemak sihat. Apakah contoh lemak sihat? Yang paling senang. Santan. So, makan makanan yang dimasak dengan santan. Masak lomak cili api. Masak kari. Masak rendang. Masak lemak putih. Kita juga boleh ambil lemak sihat. Contohnya, minyak kelapa sawit.
Macam mana kita nak makan minyak kelapa sawit? Makanlah makanan yang digoreng guna minyak kelapa sawit. Telur goreng boleh, ikan goreng boleh, ayam goreng boleh, daging goreng boleh, masak tumis sayur pun boleh. Itu pun kelapa sawit juga. Yang ni dapat minyak dia tu. Itu cara dia, faham tak? Ini sebenarnya akan membantu kan menurunkan paras insulin. Ambil minyak-minyak sihat. Apa lagi minyak sihat yang bagus? Yang paling power macam ni lah. MCT. MCT ni daripada mana? Dia ada daripada minyak kelapa dara, juga ada dalam minyak kelapa sawit. Apa minyak sihat yang lain? Minyak zaitun. Yes. Santan memanglah tinggi MCT. Santan tu kan ada pokok kelapa. Kan ada dia punya soalan kan. Dalam santan atau minyak kelapa atau minyak kelapa dara, 55% lemak tepu dalam dia lah MCT. Punyalah tinggi. Faham tak? Itu yang kena faham. Sebab tu minyak kelapa dara, santan sangat bagus untuk bantu kita kurus. Sepatutnya orang Malaysia ni tak gemuk. Sebab kita memang makan santan pun. Habis tu asal kita gemuk. Kau pergi makan makanan barat tu yang banyak tepung gandum, lepas tu banyak gula pula tu kan. Makan biskut tak rasa bersalah. Bila dia makan masak lomak cilepi dia ini kambing kolesterol lah. Oh, santan kolesterol. Santan pun dia cakap ni kolesterol lah. Ini masalah ilmu sesat yang dia ajar ni dalam masyarakat. Nampak tak? Santan tak kira lah santan fresh ke santan kotak. Okey. Yang tak okey lah santan serbuk. Tu dia kena faham. Nampak tak? Tu yang kena faham. Pengamalan minyak zaitun. Pengamalan minyak kelapa sawit. Nampak tak? Ini semua bagus. Dan termasuk juga pengamalan makan makanan yang tinggi protein dan lemak. Apakah contoh makanan tinggi protein dan lemak yang paling senang, paling murah, paling power, paling berkhasiat? Nak paling apa lagi? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu ni? Aku nak cakap ni. Apa makanan paling power untuk bantu kita kurus dengan cepat, yang tinggi protein, sihat, tinggi lemak sihat? Apa dia? Nak tahu tulis. Pandai dia kat situ. Yes, telur. Telur. Murah dia. Sekarang saya pun terkejut harga telur murah. Bagus lah. Dulu tak pernah terbayang harga satu papan RM4.99. Aku macam termenung, ni kedai ni scam ke apa? Betul ke? Betul lah. Walah, tak kira lah saiz E ke tak kira. Jadi sepapan bang, sepapan RM4.99. Hari tu sekali turun RM3.99. Aku ganggu kepala. Ya betul harga telur ni murah, tapi ialah saiz E yang kecil macam adalah besar telur yang kampung tu. Tapi okey lah. Murah kot. RM4 sepapan. Tu berapa sen ni tu? Kalau yang saiz yang besar sikit tu, saiz B, saiz D mahal sikit kan. Tak kisahlah mana-mana saiz pun, sama je telur ni. Nampak tak? Telur yang paling bagus telur apa? Telur goreng lah. Apa separuh masak tak main separuh masak. Nak makan telur masak boleh je separuh masak, tak ada masalah. Saya kalau makan telur separuh masak, saya akan letak minyak zaitun dalam tu, aku letak MCT oil lagi sekali dalam tu, lagi tambah minyak dia. Tapi yang lagi bagus kau goreng terus, goreng dengan minyak sihat tu, goreng dengan minyak kelapa dara, boleh minyak kelapa sawit, boleh minyak kelapa merah, boleh goreng dengan minyak zaitun pun boleh. Sebab telur ni suhu goreng ni tak payah tinggi-tinggi kan. Tak payah sekat 80 darjah Celsius pun dah boleh masak telur tu. Tu senang ni tu. So telur goreng lah yang paling bagus. Cuba makan telur 10 biji sehari. Cuba nak makan 10 biji sehari. Saya kadang-kadang pagi je dah 5 dah. Terus tengah masak 2 biji. Telur goreng makan dengan nasi lemak 3 biji. Tengoklah macam ni badan slim bang. Itu sebenarnya, nampak dah. Kan? Itu cara benar. Kita cerita pasal makan sarapan pagi, makanlah sarapan pagi. Siapa tak nak makan nasi engkau lah kan? Kan? Itu je. Kan? Itu cara orang kita lah. Nak makan sebenarnya kita makan nasi lemak, letak telur 5 biji terus, 3 biji telur goreng kan? 2 biji makan telur setengah masak atau telur rebus ke boleh bedal pun boleh. Tak ada masalah, tak ada halnya. Ini adalah makanan yang paling murah, paling tinggi protein dan paling tinggi lemak sihat. Yang penting murah. Murah aja sekarang, tak susah. Bila kita banyak makan telur ni sebenarnya kita akan kenyang lebih lama dan dia akan mengekalkan otot, tak kecut. Kan? Kalau kau berdiet makan sayur, habis kecut otot kau. Itu kena faham. So bagus telur. Selain pada telur, ada orang tak suka telur. Nampak tak? Orang yang cakap kuning telur tak elok, tu nama dia orang
Tak sambung lah. Orang yang ngang. Itu dia sebenarnya kan. Dalam telur, bahagian yang paling berkhasiat adalah kuning telur. Faham tak? Yang bahagian tak boleh makan, yang kau kena buang, yang memang sure kena buang, ialah kulit telur. Apalah pergi buang kuning telur pula. Inilah fahaman sesat barat yang takut kolesterol. Sebab orang cakap, kau nak sihat, kena makan kolesterol setiap hari. Makan telur 10 biji. Bantai dia, tak ada masalah. Kolesterol tinggi, lagi bagus. Aku punya kolesterol pun tinggi. Apa masalah? Kajian sekarang menunjukkan siapa kolesterol paling tinggi, hidup paling lama, paling sihat. Nampak tak? Telur burung puyuh kecil now lah, bosan. Boleh lah nak makan 10 biji pun boleh, tak ada hal lah. Telur apa pun boleh kan. Jangan makan telur buaya je. Okey, itu tak bagus. Okay, itu dia. Selain daripada telur lah. Cerita telur je bosan. Okey, apa? Ada yang tak suka makan telur. Okey. Kau boleh makan ayam. Kan? Boleh makan ikan. Tak ada masalah. Makan udang, sotong. Banyak duit. Boleh. Tak ada masalah. Makan daging merah. Jangan tak boleh makan daging proses tak boleh. Jangan makan burger, nugget, sausage. Itu tak bagus. Kan? Itu tak bagus. Yang bagus adalah daging segar. Fresh. Nak buat apa pun boleh. Rendang boleh. Nak buat sate pun boleh. Tapi kalau boleh buat sate tu, gunakan gula Melaka. Lagi best. Nak manis lagi, letak stevia. Lagi baik. Itu cara dia lah. Kan? Jangan letak gula banyak sangat. Tapi sikit-sikit gula tak adalah masalah sangat sebenarnya. Kan? Kena faham. Okey. Itulah cara dia nak makan protein sihat dan lemak sihat dengan makan yang saya sebut tadi. Telur dan yang daging-daging ayam dan ikan seafood dan sebagainya lah. Okey. Lemak sihat tu kita boleh minum terus lemak pun boleh. Macam MCT oil ni. Saya selalu letak. Ingat salah satu cara nak ambil lemak sihat ialah kita letak dalam minuman. MCT oil ni, MCT sawit ni sangat sedap kita letak dalam kopi. Even kita ambil masa puasa pun boleh. Masa IF, masa kita buat IF, kita boleh ambil minyak sihat macam MCT ni. Jadi kita lebih senang nak puasa tanpa rasa letih. Kecuali tak boleh masa puasa syariat tak boleh lah. Kau puasa Ramadan kau minum MCT pukul 8 memanglah batal puasa bang. Itu tak payah cerita lah kan. Tapi kalau puasa IF yang basah tu boleh, tak ada masalah. Ambil MCT masa IF. Itu cara dia. Okay. Dapat kat sekarang juga ni. Beli kan. Beli kat situ dekat beg kuning. InsyaAllah kan. Okay. Siapa nak share malam ni, share ramai-ramai. Tengok admin saya tengah perhati ni. Siapa yang share paling banyak dapat hadiah. Nampak tak? Dapat hadiah. Dan hadiah apa? Share lah ramai lu baru tahu. Share. Biar ramai-ramai tengok, kita kongsi semua. Kongsi. Salah lagu lah aku. Kan? Okey. Apa lagi? Kaedah yang keempat. Kan? Kaedah yang keempat nak turun berat badan dengan cepat ialah puasa berkala. Puasa berkala ni ada dua jenis. Maksud puasa adalah tidak makan dalam tempoh waktu tertentu. Bila kita tak makan dalam tempoh tertentu, tapi kalau kita berpuasa tak makan dan tak minum, itu dia panggil puasa kering. Faham tak? Atau dry fasting. Itu adalah puasa syariat Islam. Sebab dalam puasa syariat Islam, kita puasa dalam tempoh antara subuh sampai maghrib. Kan? Sepanjang berpuasa, kita tak makan dan tak minum. Itu dipanggil dry fasting. Itu sebenarnya bagus dan sangat powerful. Tapi of course, puasa kering ni agak mencabar, lebih susah nak dibuat. Sebab tu dalam Quran pun Allah bagi excuse. Wa in kuntum maridan aw ala safarin. Kalau engkau keadaan sakit ataupun sedang bermusafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh ganti hari lain. Itu sebab tu bukan semua orang mampulah. Kalau orang sakit kadang tak larat nak puasa kering-kering ni kan, tak larat. So kita ada option kedua. Option kedua ialah kita puasa basah. Kita tak makan dalam tempoh tertentu, cuma kita kena set lah time dulu kan. Contoh kita boleh buat puasa 12 jam, kita boleh buat puasa 16 jam, kita boleh buat puasa 18 jam, kita boleh buat puasa 20 jam kalau kau nak. Tapi janganlah terus lompat 20, start dengan 12 dulu. Start dengan 12 jam. Contoh nak puasa 12 jam paling senang, kita puasa 8 malam sampai 8 pagi dulu.
Kan? Tu contoh. Saya nak buat puasa 12 jam lah. Aku tak nak makan. Aku tak akan makan daripada tempoh pukul 8 malam sampai 8 pagi besok. Itu dipanggil 12 hours fasting. Atau puasa 12-12. Dalam 24 jam, tempoh kita satu hari, 12 jam kita tak makan. Antara pukul 8 malam sampai 8 pagi. Ini yang paling simple punya puasa lah. Tapi sepanjang berpuasa tu boleh minum air. Nak minum MCT pun boleh. Itu yang pertama kena faham. Boleh minum air tu bukan minum teh tarik bang oi. Macam ni air ni boleh. Ni contoh air boleh. Ni air cuka apple. Cuka apple dengan stevia. Stevia boleh diamalkan semasa berpuasa basah. Puasa Ramadan tengah hari tak boleh, batal puasa. Itu konsep dia, Pak. Itu konsep yang betul, mudah. Tapi bagi orang yang beramal dengan protein sihat, lemak sihat yang banyak, kan, sebenarnya nak puasa ni tak ada masalah pun. Tak rasa letih dan tak rasa lapar pun. Terutama bila ambil MCT. Lagilah mudah nak puasa. Best MCT ni, dia bagi instant energy. Dia cepat jadi ketone body dalam badan, terus supply energy kat otak. Kita tak rasa letih dan kita rasa segar, steady nak puasa. Kan? Sebab kau puasa basah, kau boleh minum kalau haus, apa ada masalah. Kalau nak minum MCT masa puasa, minumlah kopi O stevia kan, letak MCT. Senang punya cerita lah. Masukkan, kalau puasa lah kata kita nak puasa 16 jam. Contoh macam mana nak buat puasa 16 jam puasa basah ni, kita start pukul 8 malam, kita buka puasa pukul 12 tengah hari besok. Jadi kalau pukul 8 pagi tu rasa nak bersarapan, ambil kopi O, letak stevia, letak MCT. Kan senang punya kerja tu. Minumlah kopi O stevia MCT. Tetap rasa segar, tapi tidak akan menaikkan gula darah. Sebab MCT ni minyak, bukan gula. Kan punya mudah punya cerita. Buat tu selalu. Kau tak kurus, aku pelik lah. Kan? Kalau tak kurus je, kena datang jumpa saya. Aku kena check lagi darah. Apa masalah kalau tak kurus, kalau buat macam tu lah. Tapi kebiasaan ni lah. Orang-orang yang normal, orang-orang yang biasa-biasa, mesti turun berat badannya. Maksudnya tak adalah terseksa kau nak berdiet-diet kan. Tak nak makan lah apa. Ni tengah hari buka puasa tu makan lah. So kalau orang buat puasa 12 jam, katalah dia 8 malam sampai 8 pagi, besok dia boleh tak sarapan? Boleh lah 8. Kan? So dia boleh sarapan, dia boleh makan lunch, dia boleh makan dinner. Tapi tetap turun berat badan. Okey ya? Apa lagi nak? Kalau dia nak panjang sikit puasa, 16 jam. Start pukul 8 malam sampai 12 tengah hari. Besok dia nak makan 2 kali dia. Lunch dengan dinner. Boleh. Tak ada masalah. Siapa yang suruh berlapar? Bila makan tu, makan kenyang-kenyang. Ingat, rule makan ni ada 2. Yang pertama, makan kena sedap. Makan goreng-goreng kan sedap? Masalah. Makanlah biryani Arab sikit. Letak kambing sikit kan. Tambah telur lagi 2 biji. Makan kenyang-kenyang. Ambil, jangan lupa makan sayur. Jangan lupa makan sayur. Kadang kan biryani Arab dia letak kan. Tu cili tu kan. Cili hijau lah. Bantal dia diulang. Sedap. Makan timun mau lebih sikit. Macam tu lah cara dia. Faham tak? Ni yang kita kena faham konsep nak turun berat badan. Barulah kau tak terseksa nak kurus kan. Ini tak ada. Dia sibuk berdiet. Tahan-tahan selera. Allah. Nampak? Nak berdiet makan biryani kambing bang oi. Kau nak makan nasi lemak apa boleh. Saya selalu makan nasi lemak. Goreng telur 3 biji. Makan lagi telur setengah masak 2 biji. Nak makan semua 5 biji pun boleh terus. Tak ada hal punya lah. Nampak? Macam tu punya makan. Punyalah kenyang. Tapi yang best apa? Berat badan tu turun. Tak percaya? Buat ya? Kan? Melainkan kau ni keturunan alien ke, makhluk daripada Mars ke. Allah mak tu pun kejap. Ataupun kau ni apa? Sekejap bateri habis lah. Allah. Bateri pula habis. Mana kau ni makhluk asing ke kan, atau keturunan jin ke, bunian ke, tak, tu dah tak tahulah. Kok fisiologi tu lain. Tapi kalau kau tu manusia biasa, biasanya tak adalah masalah, tak? Kan? Itu dia. Sekejap. Alamak, kacau betul lah. Bateri pula habis. Allahu Akbar. Allah jatuh pula. Sekejap. Okey. Dah. Jatuh pula aku ni MCT dah. So yang best apa? Sepanjang puasa boleh minum. Kalau buat puasa
Basah, baik punya cerita. Nampak tak? Senang tak nak kurus? Senang je. Tak ingat? Beli buku aku. Mana pula buku kan? Buku ni ada atau buku yang besar sikit tu? Boleh baca. Boleh baca buku dan fahamkan. Kau tak faham juga, datang jumpa saya. Buat consultation yang proper, kita monitor pula. Tengok macam mana kau punya progress. Bagus tak bagus. Macam mana nak kurus. Itulah cara dia, faham tak? Sebenarnya tak susah kita nak kurus. Yang susah bila kita tak ada ilmu. Macam tak susah sebenarnya nak masuk jalan KL. Tapi kau masuk KL garanti sesat kalau kau tak ada ilmu jalan KL. Macam itulah, faham tak? Sebab tu kita kena guna Waze kalau nak masuk KL, kalau kau tak kerti jalan KL lah. Contoh lah, bagi contoh kan. Macam itulah, kita ni kalau tak ada ilmu, sebab tu kau susah nak turun berat badan. Tapi lagi satu kena ingat, kalau dah ada ilmu tapi tak beramal, serupa tak payah. Kan? Ilmu kena diamalkan. Dah ada ilmu, buatlah. Ni dah ada ilmu, lepas tu nak makan roti canai, nak juga makan biskut, nak juga makan nan, nak juga makan roti putih lah apa semua, nak makan burger, nak makan makanan proses. Memang tak jadi lah bang. Tu kena faham. Sebab tu kenalah ikut ilmu yang kita dah faham, yang kita dah belajar, barulah jadi. Itulah kisahnya, faham tak? So kita kalau nak menjadi kan, beramallah dengan ilmu yang betul. Sebab tu kena membaca. Sebab tu dalam Al-Quran ayat pertama turun ialah Iqra. Bacalah. Sebab dalam Islam ni sangat mementingkan dengan menuntut ilmu. So kalau nak kurus, kena belajar. Mana dia nak kurus automatik? Makan pil, enjet ni pun punya masalah dah sekarang. Sekarang dah mula keluar dah, enjet ni semua ada pula side effect, tulang geput lah, apalah macam-macam lah. Sebab tu tak ada jalan singkat lah. Tak ada jalan. Sebenarnya banyak juga orang tak berjaya turun dengan enjet tu sebab dia tak ubah gaya makan dia. Kalau kita nak kurus, nak enjet ke apa, Ozempic ke Monjuro ke whatever, dia tetap kena beramal dengan low carb high fat diet. Baru jadi. Kalau kau tak beramal low carb high fat diet, kau enjet lah macam mana pun, penurunan dia sangat-sangat sikit. Lepas kau berhenti enjet, naik balik. Lepas tu ada pula masalah geput tulang. Masalah juga. Ini masalah ni kan. So itu yang kita kena faham ilmu dengan betul. Nampak tak? Ingat perut boncit ni bukan sekadar isu kecantikan. Nampak tak handsome bila perut boncit kan. Sebenarnya orang fikir tak apalah, perut aku naik sikit je. Sebenarnya hakikatnya perut boncit adalah penanda kepada risiko kesihatan yang lebih serius. Nampak tak? Itu yang kita kena faham kan. Kalau anak-anak ada susah nak tinggalkan manis-manis, kita gantikan manis dengan stevia. Kan, buatkan aiskrim, gunakan pisang, letak stevia, letak koko kan, letak madu, tak ada masalah pun. Pandai-pandailah alternatif itu, kena pandai. Buat kek, guna stevia, gunakan tepung oats ke, tepung almond ke, semua adalah resepi dia banyak dekat channel merah tu, pergi cari. Jangan kita ikut dengan dia. Tak ada salah suka manis, aku suka manis. Tapi saya gunakan manis stevia, manis madu, manis buah dan juga manis gula palma. Gula Melaka tak ada masalah. Sebab tu jangan tolak. Kadang-kadang saya tidak menolak karbohidrat sampai kosong. Saya masih cakap low carbs. Kita hanya perlu mengurangkan karbohidrat. Nampak tak? Kau rasa tak manis, tak sedap, kau tak guna stevia Dr. Norman. Itu masalah dia. Ni mesti tak beli punya produk ni. Nak komen macam bagus, produk tak nak beli, tak support. Live orang komen ni stevia ni, kau tak beli. Siapa yang beli dia tahu rasa stevia ni. Anak saya tu bukan orang, anak aku. Anak aku ramai lah, 12 orang lah anak aku. Kan? Semua suka stevia. Asal anak kau alien ke apa? Kan? Makhluk asing dari mana yang tak suka stevia ni? Kan? Kau tak beli produk Dr. Norman, tu masalah dia. Nampak tak? Cuba beli. Barulah tahu manis tak manis. Ni nak menyalahkan stevia. Stevia tak manis. Kau tak beli stevia Dr. Norman, kau tak tahu macam mana susahnya saya memformulasikan supaya dapat rasa exactly macam gula. Sampai orang tak boleh tahu perbezaan antara guna stevia saya dengan gula biasa. Try lah. Kan?
Dia tengok live free kan. Siapa tak nak? So aku tak nak buat live tu. Kan? Itu kisah dia. Kan? Nampak tak? Ingat masalah kalau orang ada masalah di tangan insulin, memanglah berat badan tak menurun, bukan setakat tak menurun, perut membuncit, keradangan tinggi. Nampak tak? Berlaku masalah stres oksidatif, semua akan menyumbang kepada penyakit-penyakit kronik akan datang. Berisiko kena penyakit kardiovaskular, sakit jantung lah tu kan. Boleh kena stroke, boleh kena kankur. Kankur lah kan, tak boleh sebut kan, kena ban pula kena kan. Nampak tak? Boleh kena hati berlemak. Ini masalah dia, sebab tu kita kena usaha turunkan berat badan, beramal dengan konsep yang saya ajar tadi kan, untuk membetulkan balik kesihatan metabolik. Bila kesihatan metabolik kita betul, kita automatik dia kurus pada berat yang sepatutnya. Lebih kurang nak tahu berat sepatutnya ialah tinggi kita tolak 100. Cara mudah lah, cara yang kasar dia kan. Katalah tinggi 170, tolak 100. Mana berat yang ideal bagi kau ialah 70 kilo. Macam tu lah lebih kurang. Kan mudah kan. So kita akan automatik je pergi kat berat tu. Kan. Tak payah nak beria, nak berdiet, nak bertahan lapar, makan sayur rebus, makan air kosong sampai sebulan. Mana boleh tahan. Saya ni maintain berat badan kurus ni sebab saya makan nasi lemak hari-hari. Tak pun kadang aku makan tosai. Minum ni cukai apple. Kan. Makan real food lah. Kena ada sayur, kena ada buah. Tu semua real food lah tu. Even ayam, ikan, udang, sotong, daging merah, semua tu real food. Telur tadi, real food. Kan? Yang kita kena elak ialah ultra processed food. Elakkan gula, elakkan tepung gandum yang halus tu kan. Macam-macam dibuat lah. Biskut lah, cookies lah, apalah, macam-macam kan. Itu semua kena elakkan. Kan? Lepas tu utamakan protein sihat yang mencukupi. Saya cakap ni, makan telur, makan daging, makan ayam, makan ikan dan sebagainya. Dan juga beramal juga IF. Ada masa kena berhenti makan. Jangan asyik nak makan 24 jam. Apa kerja saya lapar, tak habis-habis. Nampak tak? Itu yang kita kena faham. Kena dalam tempoh 24 jam, kita setkan kita berhenti makan. Tapi boleh dia minum. Macam saya sekarang aku tengah IF lah ni kan. Saya suka minum air cukai apple dengan stevia. Lepas tu, penting juga tidur yang cukup dan kawal stres dengan baik. Sebab kalau kita stres tak terkawal, tidur tak cukup, badan susah nak turun. Nampak tak? Okey. Dia yang tidur tak ada beg kuning, klik lah kat showcase. Terlupa nak letak lah. Kan terlupa nak letak pula aku tadi kan. Okey. Dan apakah suplemen? Ni sebelum saya nak tutup, saya nak cerita apakah suplemen yang penting nak bantu badan kita supaya mudah nak turun berat badan. Nombor 1 sekali adalah magnesium. Amalkan magnesium, terutama yang bagus ni magnesium glycinate lah. Kan? Boleh klik beg kuning tu ada kan. Boleh juga amalkan vitamin D3 dan K2. Ini penting sebab orang kalau ada masalah kekurangan vitamin D3, dia susah nak turun berat badan. Yang seterusnya boleh beramal dengan probiotik, prebiotik dan enzim penghadaman. Ni yang depan saya ni. Inilah benda yang ada probiotik, prebiotik dan enzim penghadaman. Dia akan membantu penghadaman yang lebih sihat. Probiotik, prebiotik sebenarnya akan membantu balance balik kuman baik dalam usus kita. Bila usus sihat dengan kuman baik yang cukup, insya-Allah kita mudah nak turun berat badan. Banyak orang susah nak turun berat badan sebab kuman dalam usus dia tak sihat, tak cukup. Nampak tak? Probiotik, prebiotik juga sebenarnya membantu mengawal keradangan dalam tubuh dan juga menyokong penurunan berat badan. Ada kajian menunjukkan orang yang ada masalah berat badan, obes atau gemuk, probiotik dia lain. Orang yang kurus, probiotik dia lain. Maksudnya biasanya gemuk dia, probiotik dia tak cukup lah. Lain tu maksud dia tak cukup jenis. So kalau kita nak turun berat badan, probiotik kita kena cukup dan betul jenis dia. Okay? Banyak nak cakap. Siang tadi dah berapa ramai tengok patient ni. Tak habis-habis cakap. Dan satu lagi. Suplemen. Tambahan lah. Makanan tambahan yang boleh bantu kita menurunkan berat badan dengan lebih sihat. Yang depan mata kita ni.
MCT oil. Tak nak campur kopi, minum terus pun boleh. Ambil satu sudu, minum 2 kali sehari, insyaAllah kita akan rasa lebih kenyang lebih lama, kan? Craving kita akan kurang, dan yang penting sebenarnya dia bantu bakar lemak dalam tubuh dengan lebih mudah. So sebenarnya kita ni berlemak sebab lemak kita tak boleh nak dibakar. Badan kita dalam mod menyimpan lemak. So kita kena tukar badan kita pada mod membakar lemak. Bila beramal dengan MCT, insyaAllah badan kita boleh berubah mod menjadi mod membakar lemak bila combine dengan IF tadi. Itu konsep dia kena faham, nampak tak? Okey. Itu yang kita kena faham, okey? MCTL menyokong pembakaran lemak, sumber tenaga segera, dia akan hilangkan craving pada benda-benda manis dan kenyang rasa lebih lama. Nampak tak? Okey? Itulah lebih kurang, nampak tak? Live kita pada malam ni. InsyaAllah sebelum saya akhiri live kita malam ni, insyaAllah kita nak tengok siapa yang share paling banyak. Kan? Nak bagi hadiah ni. Admin aku dah tengok belum? Kan? Okey. Saya nak ingatkan ada satu perkara lah. Jangan berjimat. Kedekut lah istilah dia. Jangan berjimat untuk sihat hari ni. Kan tak? Kalau anda berjimat dan lalu berkira, tanya tu produk mahal ni mahal, tu mahal ni mahal, anda akan berkira-kira duit untuk membayar kos rawatan yang jauh lebih mahal. Tak? Jangan berjimat pada kesihatan hari ini sehingga terpaksa membayar lebih mahal untuk merawat penyakit di masa depan. Itu ingat kata-kata tu kan? Faham tak? Kurus bukan tentang menyeksa diri. Anda tak perlu berlapar, berdiet secara melampau untuk kurus. Kan? Anda tak perlu diet yang ekstrim untuk kurus. Kan? Itu semua tak bagus dan tidak sihat dan kesannya hanya sementara. Nampak tak? Anda kena faham, sebenarnya kalau nak kurus, anda kena faham tentang ilmu hormon sebagai punca obesity, dan anda kena balance balik hormon tu supaya stabil, supaya badan anda hilang berat badan secara ansur-ansur dan secara tak perasan. Bila hormon tu betul, badan kita dalam mood membakar lemak. Tahu-tahu hilang dah perut puncit aku, kena beli seluar baru. Boleh baca baru. Itu yang kita faham kan. Kawalan insulin tu adalah kunci dia. Mengawal insulin dengan pemakanan yang betul. Kawalan insulin juga berkait dengan kawalan stres yang betul. Kan? Orang yang tak kawal makan dan tak kawal stres, insulin dia tinggi. Kan? Makan makanan asli. Elakkan makan makanan proses. Nampak tak? Dan juga gaya hidup sihat secara umum lah. Exercise lah, aktif. Kawal stres, tidur yang cukup. Kan? Elakkan benda-benda yang negatif macam isap rokok. Itu semua tak bagus. Isap vape lagi teruk. Tak usah. Itu semua benda tak elok. Ingat badan ideal bukan tentang makan sikit. Bukan soal makan sikit sebenarnya. Tapi kita kena makan betul. Dengan kita makan betul, sebenarnya kita akan makan sekadar-kadar mengikut keperluan kalori kita je. So tak payah nak kira-kira dah. Kan kita akan sampai peringkat-peringkat, kita berhenti dia makan. Sebab kita kenyang. So tak payahlah nak kira-kira lah, nak calculate, ambil gambar. Sekarang ni ada apps. Kira-kira. Nak buat apa? Kan tak payah sebenarnya kan. Makan dengan bijak dan seimbang dengan ilmu yang betul. Makan sedap, makan hingga kenyang. Kan mudah punya cerita kan. So kalau anda rasakan sesi malam ni sangat bermanfaat, tekan like, share dan follow saya rapat-rapat. Kan InsyaAllah join saya dalam live yang akan datang lagi. Kita belajar lagi tentang ilmu-ilmu kesihatan pemakanan. Dan menang malam ni lah Fendijol 14. Alamak tak nampak, tak sempat nampak. Dan Encik Amir, InsyaAllah sila DM admin kita Puan Ida Rabu untuk dapatkan hadiah special daripada kita. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang dah membeli, yang menyokong saya, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah itu akan memberi kita semangat untuk teruskan usaha mendidik masyarakat tentang ilmu pemakanan yang betul. Kan? Sebab kita ni sebenarnya ada banyak masalah kesihatan sebabkan salah faham tentang ilmu pemakanan yang sebenar. Ilmu pemakanan bukannya soal kalori. Ilmu pemakanan sihat bukan soal elakkan makan lemak. Ilmu pemakanan sihat bukan soal elak makan kolesterol.
Itu benda-benda karut yang diajar selama ni yang tidak membuahkan hasil melainkan penyakit saja. Nampak tak? So kalau nak sihat, ubah minda anda, kan? Kena ada anjakan paradigma dengan memahami ilmu yang terbaru, yang betul, yang mengajar tentang konsep low carbs, high fat, mengurangkan karbohidrat, elakkan makanan proses ni, kan? Makan makanan asli yang lebihkan lemak sihat dan protein sihat, dan jangan lupa makan sayuran dan buah-buahan. InsyaAllah kita akan jauh lebih sihat. Itulah konsep yang sebenar, insyaAllah, kan? Saya nak bantu anda memahami konsep cara menurunkan badan yang secara sihat dan selamat, berkekalan. Dia paling penting. Kita nak turun badan bukan sekedar turun sebulan 10 kilo, lepas tu naik balik 30 kilo, itu pun tak payah turun berat badan. Mana? Kita kena berkekalan turun berat badan tu. Yang paling penting sihat walafiat. InsyaAllah dia akan mendatangkan kesan yang positif kepada hidup kita. Kita boleh beri banyak lagi manfaat pada orang lain bila kita sihat, dan juga kan kita boleh mencari rezeki dengan lebih mudah bila kita sihat. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berurusan. Ingat, itu saja. Saya sudahi sebenarnya live kita pada malam ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, cincau. Jumpa lagi. Jangan lupa follow saya.